mempersembahkan refleksi pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru seperti pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran boleh memberikan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berdasarkan kelas Kaedah Mengajar Bahasa Melayu oleh pensyarah Cik Nur Izzati binti Muhyiddin mempersembahkan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Dengan rasa rendah dirinya, nama diberi Muhammad Hafizi bin Muhammad Daud, akan membuat satu refleksi. Tahukah anda, ini adalah satu masalah yang serius dan boleh memberi kesan besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Sebentar lagi, kita dapat melihat dalam refleksi saya mengenai isu ini berdasarkan apa yang telah dipelajari daripada kelas ataupun kursus Kaedah Mengajar Bahasa Melayu. Okey, pada era globalisasi kini, dunia sedang menjurus ke arah pembelajaran abad ke-21. Pendidikan yang berkualiti tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem pendidikan yang bersistematik dan pembelajaran ke arah pemikiran aras tinggi. Bagi melahirkan generasi yang teker hadapan dalam semua bidang, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menekankan pembelajaran abad ke-21 dalam semua mata pelajaran. Menurut Zamri pada tahun 2019 menyatakan bahawa untuk mewujudkan generasi abad ke-21 ini, guru adalah wajar memainkan peranan dengan mengikuti perkembangan tentang isu pendidikan, melaksanakan pedagogi dengan berkesan, mahir dalam penggunaan TMK dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Telling is not teaching and listening is not learning. Jadi, untuk membolehkan seorang guru mengajar dengan berkesan, ia memerlukan satu siri pengetahuan dan kemahiran khas. Okey, mari kita lihat apa pendapat pakar. Terdapat 3 pakar yang menyatakan satu daripadanya terdapat guru-guru yang tidak mempunyai maklumat yang mendalam terhadap isi kandungan mata pelajaran yang menjadi pengkhususan mereka menurut Dima Mazliana dan Abdul Rashid 2017. Berikutan pula Haris dan Sas 2011 menyatakan bahawa kualiti guru merupakan kunci bagi meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Semua guru boleh mengajar, walau bagaimanapun masih ramai guru yang kurang mahir dalam menyampaikan ilmu yang dapat memberi kesan kepada murid-murid. Selain itu, Frehner Kwan juga mengatakan 2013 menyatakan bahawa ramai guru yang tidak dapat membantu murid-murid mereka mencapai potensi diri yang menyeluruh kerana ramai dalam kalangan guru yang kurang memahami kaedah pengajaran atau pedagogi yang berkesan. Contoh situasi kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Di sini saya memberikan satu contoh pengurusan bilik darjah yang lemah. Dapatkah anda bayangkan seorang guru yang berusaha keras untuk mengawal tingkah laku pelajar, tetapi pelajar terus berbual-bual semasa guru mengajar. Ini menyebabkan gangguan di dalam kelas dan mengurangkan masa pembelajaran yang berkesan. Kesannya di sini, terdapat gangguan ini boleh menghalang pelajar-pelajar yang lain yang ingin belajar daripada memberi tumpuan sepenuhnya. Mereka mungkin merasa terganggu dan tidak dapat menyerap ilmu dengan baik. Kedua, kawalan kelas yang tidak berkesan. Guru yang tidak tahu cara mengawal kelas dengan baik mungkin menghadapi kesukaran ini untuk memastikan semua pelajar memberi perhatian. Pelajar mungkin tidak mendengar arahan guru dan melakukan aktiviti lain semasa pengajaran berlangsung. Kesannya ialah pelajar yang lemah mungkin ketinggalan dan tidak memahami bahan yang diajar. Mereka tidak memberi perhatian, mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, menyebabkan prestasi akademik mereka terjejas. Jadi,
terdapat beberapa langkah-langkah yang saya dapati untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi. Pada khidmat saya, terdapat 4 langkah, iaitu latihan berterusan, mentoring kolaborasi, penggunaan teknologi dan refleksi dan penilaian kendiri. Okey, kita pergi satu persatu. Tentang latihan berterusan, kursus dan bengkel. Bayangkan sebuah bilik penuh dengan guru yang bersemangat berkongsi idea dan strategi terkini. Itulah kuasa kursus dan bengkel berkala. Dengan mengikuti latihan ini, guru dapat mengemaskini pengetahuan dan kemahiran pedagogi mereka, memastikan mereka sentiasa di hadapan dalam pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran terkini. Dan keduanya, mentoring kolaborasi. Apa itu mentoring? Iaitu bimbingan guru berpengalaman. Tiada yang lebih berharga daripada nasihat dan bimbingan seorang guru berpengalaman. Guru baru boleh mendapat manfaat besar daripada bimbingan ini, membantu mereka memahami amalan terbaik dalam pengajaran pengurusan bilik darjah. Seterusnya, komuniti pembelajaran profesional. Okey, kita bayangkan sebuah komuniti di mana guru-guru berkumpul untuk berkongsi amalan terbaik dan strategi pengajaran yang berkesan. Dengan menyertai komuniti pembelajaran profesional ini, guru dapat belajar daripada rakan sejawat mereka dan terus berkembang dalam profesion mereka. Ketiganya, penggunaan teknologi. Apa itu teknologi? Alat pengurusan bilik darjah yang menggunakan teknologi, okey, dan interaktif. Dengan bantuan teknologi, pada khidmat saya, aplikasi pengurusan bilik darjah dapat membantu guru mengurus bilik darjah dengan lebih baik, selain meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan pelajar. Dengan teknologi ini, setiap pelajar mendapat perhatian yang mereka perlukan. Keduanya, sumber pembelajaran digital. Menghidupkan pelajaran dengan sumber pembelajaran digital seperti video, animasi dan simulasi. Pada pendapat saya, guru boleh menjadikan pengajaran lebih menarik dan interaktif, membantu pelajar memahami konsep dengan lebih baik dan menikmati proses pembelajaran. Okey, apakah itu refleksi? Refleksi adalah kunci kepada penambahbaikan. Okey, guru perlu sentiasa merenung amalan pengajaran mereka dan mencari ruang untuk penambahbaikan. Ini boleh dilakukan melalui jurnal refleksi atau perbincangan dengan rakan sejawat, memastikan mereka sentiasa berkembang dan memperbaiki diri. Akhirnya, penilaian kendiri. Penilaian kendiri membantu guru mengenal pasti kelemahan dalam pengajaran mereka. Dengan menggunakan alat penilaian kendiri, guru-guru dapat mencari cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Ini adalah langkah penting ya untuk pendidik, untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Menurut Grossman dan Schoenfeld 2005, dalam usaha membantu murid memahami idea penting dalam suatu mata pelajaran, guru mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang idea tersebut. Okey, dengan mengambil langkah-langkah yang saya sebutkan di atas, saya sebutkan sebentar tadi, guru boleh meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi mereka dan seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran serta pembelajaran dalam bilik darjah. Akhir kata daripada saya, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.